Bluetooth connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya jelas ke suara saya? Cubaan suara 1, 2, 3. Jelas? Okey, Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa khabar semuanya? Selamat pagi diucapkan. Saya nak mohon maaf kerana lewat kita on live pagi ni. Dan sebenarnya kalau perasan lain sikit kan paparannya. Sebab sekarang ni saya live guna telefon sahaja. Okay. Saya live ni guna telefon sahaja. Sebab ada masalah sikit pada kita punya TikTok studio. Jadi sebab tu nampak macam lain sikit paparannya kan. Kejap saya adjust sikit dia punya. Baik. Lebih terang. Boleh tuan? Jadi pagi ni jambu ada mak. Ini ada filter ni. Kejap nak kena buang dulu ni kalau ada filter ni. Tak apalah, biarlah. Okey, baik. Alhamdulillah. Boleh bantu share dulu kita punya live pagi ni? Boleh tuan-puan? Sebar-sebarkan. Jadi cadangannya pagi ni kita buat bacaan Yasin je. Boleh ke? Sebab saya nak paparkan ayat Quran macam kebiasaan pun tak boleh pagi ni. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, selamat datang. Okey, bantu share dulu live kita. Bantu share dulu kita punya live pagi ini. Boleh? Alhamdulillah.
Kejap Okey, selamat datang semua yang baru hadir. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, boleh bantu share dulu kita punya live pagi ni. Setakat ni suara saya okey kan? Jelas? Seperti tadi, sama je. Kepada yang baru hadir, yang memberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi, seperti yang saya maklumkan tadi, InsyaAllah pagi ni kita nak buat bacaan Yasin. Dan kalau ada yang tertanya-tanya kenapa kita buat bacaan Yasin, jawapannya adalah kerana pagi ni saya punya PC, bukan masalah PC pun, masalah satu aplikasi yang namanya TikTok Studio ni macam ada, tak tahulah ada masalah apa, sampai saya tak boleh nak connectkan dengan kamera apa semua kan. Jadi saya nak kena tengok lah apa masalahnya. Dan tak apalah, itu kemudian lah. Kita bagi settle dulu untuk kita punya aktiviti pagi ni, insyaAllah. Jadi itu sebablah kita terpaksa hold dulu untuk kita punya aktiviti yang sepatutnya kita buat lah kan. Bacaan semasa, kita ada sharing tajwid. So kita gantikan dengan bacaan Yasin. Boleh semua, siapa yang berkelapangan boleh bersedia lah. Ni sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain. Tak apa Ustaz, janji kita ngaji. Mantap. Betul? Okay, sambil-sambil tu boleh tap screen dulu. Bantu share dulu. Tuan sebentar tau. Saya tengah nak setting ni. Maklum lah. Kita dah lama dah live tak guna ni.
Okey, insyaAllah dah ready ni. So, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat semua, jom kita pagi-pagi ni kita berzikir dahulu boleh? Kita buat zikir munajat sikit, kan? Sama-sama kita sucikan hati kita, jernihkan hati kita dengan alunan-alunan zikir munajat, insyaAllah. Boleh ke semua? Boleh, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi memberkati pertemuan kita ini, jom sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Okey, baik. Jom sama-sama kita mengalunkan zikir munajat dahulu, insyaAllah. Sebelum kita lanjutkan dengan bacaan surah Yasin pagi ni. Boleh, sama-sama kita. Terima kasih Puan Safiah. Okay, sahabat-sahabat yang baru hadir, yang PC, terima kasih diucapkan. Okay, jom. Sama-sama, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Okay, sama-sama ikut, insyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. مليك على عرش السماء مهيمن. لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد. مليك على عرش السماء مهيمن. لعزته تعنو الوجوه وتسجد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد
صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله إلا الله كان توابا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, zikir munajat Ustaz, ya betul. Rasanya tuan-puan biasa dengar kan alunan zikir munajat ni. Ustaz Badrul Amin, betul tak? Legend tu. Saya rasa ni waktu zaman saya kecil lah kot. Kan pasang dalam kereta. Ustaz Badrul Amin. Saya rasa tuan-puan pun mungkin ada simpanan kaset-kaset dia, CD. Baik, Alhamdulillah, selamat datang semua yang baru hadir. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan Yasin kita pagi ini. Jadi sahabat-sahabat semua, kita niatkan pertamanya kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita niatkan untuk sedekahkan pahala bacaan Yasin kita pagi ini kepada arwah-arwah. Tuan-puan boleh tulis nama-nama arwah mana yang berhajat nak niatkan kan. Tulis je di ruangan komen ni. Nak sedekahkan kepada siapa. Mudah-mudahan sampailah buat arwah-arwah yang telah tiada, insya-Allah. Okay, cuma saya minta maaf saya tak dapat nak paparkan teks Al-Quran seperti biasa. Jadi tuan-puan boleh buka Quran masing-masing lah. Boleh? Buka Quran masing-masing, buka surat 440. Siapa yang ada buku Yasin pun boleh juga, lagi senang. Baik, kita mulakan. Ini agak ada dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد. Baik, sama-sama kita mulakan bacaan surah Yasin, insya-Allah. Kita baca sama-sama ya. Sedia semua? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا
ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Tadi awal-awal tadi saya ada baca suara tak jelas. Sepanjang bacaan tadi okey ke tuan-puan? Saya tak ada respon pun tadi kan. Saya baca lah sebab saya tengok yang komen tu seorang je kan. Baik, jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pagi ni kita tak dapat nak buat kita punya bedah tajuk apa semua kan. Tapi dapatlah kita isi ruang masa kita di pagi hari ini dengan amalan-amalan. Tadi kita ada buat zikir. Kemudian kita dah selesai bacaan Yasin serta doa. Mudah-mudahan Allah redha di atas segala perbuatan kita ya. Mudah-mudahan menjadi catatan para malaikat lah. Okay, sebelah kanan. Jadi satu perkara kebaikan untuk kita kan. Tambahan amalan. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa slot berubah? Sebab ni saya live ni guna ni apa? Guna telefon. Guna telefon. Biasa selalu saya live guna PC. Bila guna PC kan kita boleh papa ayat Quran proper lah sikit kan. Tapi tadi bukan PC saya ada masalah. PC okey. Ada masalah sikit pada aplikasi tu. TikTok Studio tu, nama dia TikTok Studio. Ada problem sikit. Dia tak boleh nak connect dengan kamera apa semua kan. Jadi saya tengok macam mungkin boleh selesai tu. Adalah benda nak kena godik-godik sikit. Cuma tadi sebab saya fikir lama pula ambil masa. Jadi saya terus pacak je stand ni. Kita on guna telefon je lah. Macam tu. Seronoklah pula berzikir bersama ustaz dan sahabat semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Harap esok dah okey. Itulah. Doakanlah ya. Semoga esok kita punya live ni dapat diteruskan seperti biasa. Kita pun dah berada di penghujung tu puan. Kan? Siapa yang biasa ikut kita punya moh ngaji ni tahulah kita dah memang berada di penghujung, nak khatam dah pun. Apa pun okey je ustaz. Bacaan Yasin terbaik dengan zikir-zikir munajat. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi kenyataan. Ya. Untuk alunan-alunan zikir munajat ni dia banyak dah sekarang kalau kita dengar kan kat YT kan banyak versi lah. Tapi tak tahulah kalau saya sendirilah secara peribadi saya memang lebih suka yang legend tadi tu, yang kita buat pagi tu lah kan. Dia macam ada roh sikit lah. Alunan tu dia macam ada roh. Okay, tak sempat lah khatam minggu ni. InsyaAllah sempat. Sebab kita, alamak saya pun lupa lah kita kat muka surat apa. Siapa yang ingat? Puan Zana, ya, terima kasih. Sebab dari kecil dengan zikir tu, dari kecil tu, bayangkan. Punyalah lama kan. Sekejap, maksud dari kecil tu maksudnya zaman Puan Safiah kecil, macam tu? Itu ke maksudnya? Maknanya memang betul-betul lama lah kan. Alunan zikir tu. Sama balik yang tadi tu kan. Untuk khatam tu insyaAllah sempat. Remaja lah ustaz. Marah dah. Remaja, okey remaja.
Zaman saya Puan 593 Puan Maziah kata. Kita sepatutnya boleh 587 hari ni. Puan Azizah Makcha, saya baru baca WhatsApp. Saya baru baca Puan punya tu lah yang semalam tu. Saya minta maaf tak sempat reply lagi. So saya doakan urusan Puan Azizah Makcha dipermudahkan urusan rawatan, kesihatan semua, mudah-mudahan ada yang terbaik lah di sisi Allah SWT. 586. Okey. Itulah kalau ikutkan berapa muka surat je lagi tu nak habis tu. Saya target cadangan saya buat khatam tu Jumaat ni. Tuan okey tak? Kita buat khatam tu Jumaat ni lah. Kita buat khatam tu Jumaat ini. Jumaat berapa hari bulan? 30 hari bulan. Jumaat 30 hari bulan. Dan mungkin ada beberapa perkara penting lah yang saya nak sampaikan pada hari Jumaat nanti, insyaAllah. So stay tune je lah sehingga hari kejadian, insyaAllah. Sekarang tak boleh ke Ustaz? Sekarang kat sini ke untuk student je? Tak, sini je. Open. Nak meet and greet lagi ke Ustaz? Meet and greet Lah Ustaz, Jumaat ni saya dalam kereta nak balik kampung. Oh ya ke? Hari apa yang bukan dalam kereta? Gurau-gurau. Itulah saya cadang nak ambil hari Jumaat tu sebab tu apa? Yalah hari Jumaat kan. Ambil apa? Hari keberkatan sikit. Rindulah tahun depan cancel kan. Tahun lepas cancel kan. Ni meet and greet nak buat ni reunion. InsyaAllah lah ada rezeki, ada kesempatan. InsyaAllah boleh lah buat kan. Encik Elmi ada? Encik Elmi ada? Encik Helmi. Kejap saya cadang nak jemput. Sebentar lah tuan-tuan. Kejap.
Okey, minta maaf. Saya Encik Elmi tak dapat pula. Ingatkan nak ajak dia naik kotak ni sekali. Untuk nak apa sembang-sembang kan. Kok ada program-program yang kita nak cerita-cerita kan. So tak apalah. Ada apa-apa soalan ke Puan? Kok ada boleh je nak buat soal jawab santai. Jom sahabat-sahabat baju putih. Minta Ustaz buka Zoom juga. Nak buat kat dalam Zoom ke? Khatam ni. Kalau ramai nak buat kat Zoom, insyaAllah je. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Sihat ke tu? Ahlan. Good morning. Ini Ustaz Zakaria ke admin? Nak tahu dulu, tanya dulu kan. Ustaz Zakaria sendiri ke? Ataupun Ustaz ataupun admin ke? Waalaikumsalam. Kak Muni. Zoom lagi seronok. Kalau buat kat Zoom je lah. Dia menarik lah sikit kan. Seronok lah sikit. Cuma takut ni lah. Takut orang dah tak masuk. Kan. Takut dia menunggu di TikTok ni. Tak masuk ke Zoom pula. Buat sini je saya tak pandai Zoom. Buat sini je Ustaz. Saya tak pandai sangat Zoom. Iya ke? Puan Cik Nipah bukan ada dalam kelas saya? Kelas Zoom. Buat duduk Tengok dulu macam mana ya. Nanti kita tengok kepada apa keadaan semasa tu. Kalau okey buat dua-dua, kita cubalah buat. Khatam Jumaat Isnin Baqarah semula ke Ustaz? Ustaz janganlah action lupa. Kenapa tu? Nak cakap apa tadi? Allah. Kau tu info sama you. Tu majlis khatam. Ya. Saya masuk Zoom pun anak yang buka. Oh ya ke? Faham. Ya. Halo. Tak. Saya off tadi. Saya tengah cakap telefon. Puan Fazilah. Ada je.
Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu perkara yang saya nak sampaikan. Jadi saya rasa tak perlu simpan-simpan dah lah. Jadi setakat ni inilah makluman yang terkini. Kalau ada apa-apa perubahan, insya-Allah saya akan maklumkan dari masa ke semasa lah. Okey, apa dia yang saya nak maklumkan adalah saya nak maklumkan yang mana buat masa ini live untuk Umuh Ngaji ini yang dipimpin oleh saya setiap pagi seperti yang tuan-puan ikutilah, akan berakhir pada setelah selesai kita punya sesi khatam ni. Akan berakhir setelah selesai sesi khatam ini. Jelas tak? Info yang saya nak sampaikan ni adalah kita punya slot Umuh Ngaji ini akan berakhir sehingga selesai kita majlis khatam ni lah. Maknanya dah habis nanti tak ada dah lah kita punya siaran langsung setiap pagi macam tu. Baik. Jadi saya start ni. Sedihnya berita pagi ni. Jangan sedih. Jangan sedih. Okey je, insya-Allah. Bagi siapa yang ikut saya punya kelas-kelas yang advance my tajwid, kelas masteri makhraj dan sifat huruf kan, insya-Allah kelas tu akan berjalan seperti biasa. Ya, akan berjalan seperti biasa. Bedah tajwid pun berakhir bila dah khatam Quran ya. Ya, maknanya live slot pagi ni memang tak ada dah. Memang tak ada lah buat masa ni. Tak dapat dengar suara sebab saya ikutlah ni je. Jadi Ustaz nak buat live apa pula? Okey, soalan yang menarik. Okey, soalan yang menarik. Kenapa tak ada dah, tak boleh brain saya. Saya baru ikut bulan 10. Saya nak ikut Ustaz ngaji kat mana pula? Cekaboh. Kita nantikan surprise dari Ustaz live lain. Nampak? Puan Mas Liza bagus, ada positif. Terima kasih. Puan Fatimah kan. Terus kalau Ustaz. Setakat ni saya tak boleh nak sebut apa-apa lagi. Saya boleh bagi tahu macam tu je lah dulu. Untuk kita punya live Umuh Ngaji ni kita off dulu. Kemudian kalau ada apa-apa slot ataupun pengisian yang lain, insya-Allah akan ada lah tu. Cuma pengisian apa, ada pengisian apa, tuan-puan boleh ni lah. Boleh terus mengikuti, insya-Allah. Waalaikumsalam, Kak Fatimah. Ya, tadi saya ajak Cik Elmi naik. Nak sembang-sembang. Ustaz nak pergi sambung belajar ke? Kejap Assalamualaikum. Salam Ustaz. Dengar ke semua? Okey, suara saya okey. Okey, clear. Okey, alhamdulillah. Semua dengar lah. Ya. Cumanya sekarang ni macam mana nak bagi duduk sebelah-sebelah Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jelas ini.
Walaupun saya tak follow rapat-rapat, saya sayang izin ngaji. Cik Mi boleh baca komen? Boleh kan? Boleh. Ya. Waalaikumsalam yang baru hadir. Ni ustaz baru ke? Nanti setelah orang gaji akan digantikan oleh ustaz dah. Ni Encik Helmi. Siapa yang kalau Toba tengok yang nama Helmi Raplis kat bawah tu kan, yang selalu komen-komen. Inilah orangnya. Masya Allah digantikan dengan Encik Helmi. Toba kita live santai-santai je ni. Notice. Shaking kita. Shaking. Kejap, macam mana nak bagi duduk sebelah-sebelah Saya kalau yang sebelah tu saya kena buat live sendiri. Rasanya tak juga. Dia boleh setting ni, cuma tak tahu setting kat mana. Allah. Tak apalah, saya kecil bawah je lah. Kecil bawah kan. Oh ni kot. Spam boost. Ya. Jangan. Macam Almi boleh sembang dulu. Ustaz live apa hari ni? Live kita dah habis dah. Baru selesai. Tadi ada buat baca Yasin. Tadi buat baca Yasin je. Encik Almi, Encik Selaha mana? Puan Mas Riza. Serius. Mungkin Encik Almi boleh cerita sikit lah. Ya. Sambil saya duduk godik-godik kotak. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum yang dihormati Ustaz Abdul Hadi dan juga Umi Abi, sahabat-sahabat yang hadir live pada pagi ini. Tadi ada yang bertanya mana Encik Aslaha kan. Mungkin ada yang belum tahu ataupun yang dah tahu. Encik Aslaha dah betul sebab kata Umi Safia, Encik Aslaha kita dah merantau. Encik Aslaha kita dah merantau. Okey, Ustaz Encik Aslaha kita telah pun tamat perkhidmatan pada bulan awal bulan ni lah, 9 Mei. Encik Aslaha kita 9 Mei hari tu dah berakhirlah di Akademi Al-Quran Izin Ngaji. Jadi Encik Aslaha tak ada dah. Jadi kita doakan yang terbaik buat Encik Aslaha dan juga sahabat-sahabat kita semualah pada hari itulah. So mana yang belum tahu, Encik Aslaha kita dah tamatkan perkhidmatan lah pada 9 Mei hari tu. Betul. Boleh semua. Sama-sama tu boleh tap skrin kan, cukupkan 100k. Oh ya ke, tak tahu. Oh ya, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Sebab sebelum ni kita buat pengumumannya ada dekat grup, adalah grup-grup khas kita dekat seperti di grup T, di Rumah Biru, dekat Rumah Hijau. Kita banyak promote dekat, kita beritahu kat situ lah. Mungkin ada yang terlepas pandang, tapi tak apalah. Bagi yang belum tahu dan baru nak tahu hari ni, itulah dia, Encik Aslaha kita dah tamatkan perkhidmatan di Easy Ngaji. Macam itulah. Boleh jelas semua. Tak perasan pula notis tu. Oh ya ke? Nanti boleh cuba tengok balik dekat Rumah T. Boleh sebut dekat sini kan, Rumah T tu apa orang panggil? Yang bunyi belakang dia gram-gram tu. Boleh tengok dekat yang gram-gram tu, grup gram-gram tu. Nanti boleh tengok kat situ lah. Terindu dengar lagu Empat Sekawan. Berita tak gambar. Oh ya ke, tak tahu. Mana yang tak tahu tu, inilah kita beritahu. So mana yang belum mengenali, saya lah Encik Hilmi Raplis, yang mungkin sebelum ni tengok kat komen je kan. Encik Hilmi Raplis, inilah saya. Gram tu bukan timbangan berat ke? Bukan gram tu. Kita tak boleh cakap kat sini kan. Sebab TikTok ni baik sikit. TikTok ni baik, dia tak kasih kawan-kawan yang lain-lain masuk. So kita tak boleh sebut lah kawan-kawan lain tu. Jadi kalau siapa faham. Belakang ada kan satu nama khas tu, dia macam Rumah Hijau juga, tapi belakang dia gram-gram kan. Alah, yang kita punya grup tu nama dia
Izin Ngaji Warrior. Dekat dalam tu. Dalam Izin Ngaji Warrior, senang kata dekat dalam grup Izin Ngaji Warrior kita dah adalah buat pengumuman. Boleh? Tuan-puan semua okey ke? Mungkin terkejut saja. Ya, faham. Saya pun saja je. Okey. Tuan-puan semua okey? Umi Abi semua okey ke semuanya? Sebelum tu saya masuk ni sebenarnya nak bagi tahu pengumuman. Lupa pengumuman apa tu. Mungkin ramai tak tahu. Tadi ramai sedih kan, Ustaz Adi live tak ada kan. Tapi seminar Ustaz ramai tak masuk. Ni saya sedih. Tadi ramai sedih, Ustaz Adi tak ada dah live. Ustaz Adi nak berhenti ke? Ada yang tanya macam tu kan. Jadi nak cakap seminar Ustaz Adi, kenapa ramai tak masuk? Saya nak sedih juga ni. Ustaz Adi pun sedih ni, ramai tak masuk. Ramai tak masuk seminar ni. Macam mana ni? Macam mana ni ramai tak masuk seminar lagi ni? Okey, kita buat pengumuman yang pertama lah, boleh? Yang pertama, kita nak cerita pasal Ustaz, boleh? Saya cerita pasal seminar Ustaz? Okey, jom. Sambil ni jangan keluar. Sambil saya cerita ni boleh tap screen lah. Okey. Ustaz ingat nak rehat dulu kelas Ustaz. Mohon ngaji pun nak rehat. Mohon ngaji pun nak rehat. Jom kita tengok apa yang ada. Mungkin ada yang belum tahu ataupun dah tahu. Mungkin ada yang dah mendaftar ataupun belum mendaftar. Ataupun sahabat-sahabat baru hanya follow Mohon Ngaji tapi tak tahu pun Ustaz rupanya ada buat seminar, ada buat kelas, ada. Jom kita tengok, insya-Allah. InsyaAllah tuan-puan, Umi Abi semua, kita akan adakan seminar bersama Ustaz Abdul Hadi. Ini adalah orang kata apa, ini yang terdekat lah. Kejap saya flip kamera lah. Kita flip kamera Allah. Okay, saya flip kamera lah. Inilah kita guna phone je. Nampak tak tuan-puan? Muka saya balik? Tak tekan. Kejap. Allah. Ni kejap inilah orang kata tak pernah buat live. Okey, nampak tak semua? Okey, insya-Allah saya tak reti join, tak reti bayar online. Okey, tak mengapa, kita cuba dulu Okey tuan-puan, insya-Allah mana yang nak sertai ataupun rasa macam lain je macam lain je Helmi ni. Maksudnya apa tu Miss Safia? Macam lain je. Apa yang lain tu? Apa yang saya lagi? Nampak yang atas tepi tu. Maksud? Okey, macam ni. Okey. Ni nampak Okey, insya-Allah 31 Mei ni kita akan adakan satu seminar bersama Ustaz Hadi, iaitu Masteri Perbahasan Bacaan Hamzah Wasal dan Qata'i. Jadi Umi Abi, sahabat-sahabat yang nak jumpa Ustaz macam hari ni, mungkin jumpa dalam komen je, dapat cakap dalam komen je. Mungkin lepas ni nak cakap dengan Ustaz berterus. Maknanya buka mic, Ustaz dengar suara kita kan. Jadi tuan-puan, Umi Abi semua bolehlah join. Sabtu ni berbaki beberapa hari sahaja lagi seminar kita akan berlangsung. Siapa yang dah daftar dah dapat PDF, betul tak? Dah dapat PDF. Nanti boleh print siap-siap. Boleh tengok grup. Siapa yang daftar boleh tengok grup siap-siap. Ustaz merajuk ke tak seminar Ustaz? Ustaz merajuk ke tak seminar Ustaz? Ustaz merajuk ke? Okey, tak adalah gurau je tuan-puan. Okey, seminar Ustaz ni kita akan berlangsung pada Sabtu ni. Ini yang pertama lah. Apa yang Umi Abi, sahabat-sahabat, tuan-puan yang akan belajar pada Sabtu ni. Inilah topik yang akan dipelajari untuk perbahasan Hamzah Wasal dan Qata'i. Yang pertama, kita akan belajar apa tu Hamzah Wasal, apa tu Hamzah Qata'i. Mungkin kita pernah dengar ataupun sebelum ni dah pernah dengar tapi lupa kan, apa benda sebenarnya Hamzah Wasal ni, apa benda Hamzah Qata'i ni. Adakah benda yang sama ataupun berbeza? Jadi nak tahulah apa tu Hamzah untuk kedua-dua Hamzah ni kan. Jadi kena masuk seminar ni, insya-Allah Ustaz Adi akan teranglah kepada kita. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak apa? Kita nak faham apakah fungsi untuk kedua-dua Hamzah ni. Kita nak tahu juga apakah fungsi untuk kedua-dua Hamzah ni. Kita dengar, kita tahu dah Hamzah Wasal dan juga Hamzah Qata'i, tapi tak tahu function dia. Tak tahu fungsi sebenar Hamzah ni. Jadi Ustaz Abdul Hadi akan ajarkan kepada kita. Boleh? Yang ketiga, kita akan tahu juga tentang pelaksanaan baris bagi Hamzah Wasal. Jadi kita akan tahulah pelaksanaan baris ni untuk kita faham. Boleh jelas tak? Kalau jelas, saya nak minta jasa baik semua, jom komen 1. Tuliskan 1 dengan komen, boleh tak Umi Abi sahabat semua?
Komenkan 1 kalau jelas. Tuan-puan hari ni santai-santai je. Tadi tengok ramai sedih dah kan. Jadi kita menaikkan semangat tuan-puan semua. Kita masuk seminar. Masuk seminar, dengar Ustaz Hadi cakap. Ambil pengajaran yang apa Ustaz Hadi boleh ada ni kan. Ustaz Hadi tengah ada seminar ni. Join, pulun cik. InsyaAllah jika direzekikan Allah, bolehlah sertai. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih semua tulis satu mini love sikit. Jom turun bawah. Ini antara testimoni lah antara pelajar-pelajar kita yang dah pernah join seminar. Ini Puan Suraya. Puan Suraya mana? Puan Suraya munculkan diri di komen. Adakah ini anda? Puan Suraya komen sikit 2. Gurau Puan Suraya. Puan Suraya pernah join seminar kita. Masya Allah, tengok inilah Puan Suraya kata. Ini bukan kami bayar, tapi Puan Suraya sendiri yang cakap. Tu Puan Suraya. Kita pinkan sikit. Boleh pin tak? Dah tak boleh pin. Tu Puan Suraya, nampak tu? Tu Puan Suraya sengih tu kan, senyum tu. Tu antara student kita lah, ramai student-student kita. Ada Puan Safia, ada Puan Fauzia, Puan Nani, ramailah Puan L, ramailah yang saya tak dapat sebut ni, minta maaf, saya raikan semua sebenarnya. Ini antara orang kata, inilah dia antara feedback kita. Puan Fatimah pun pernah join seminar kita, dia kata apa? Selama ni saya cari dan Alhamdulillah dekat izin ngaji ni penerangan Ustaz Hadi jelas. Jelas Ustaz Hadi cerita kan. Maknanya kita faham. Jadi ramai yang jelas dengan penerangan Ustaz Abdul Hadi. Jadi tuan-puan mesti nak cari guru yang mudah faham. Guru yang bila kita masuk seminar dia tu kita faham apa yang dia ajarkan. Jadi insya-Allah dengan izin Allah Ustaz Hadi boleh sampaikan yang orang kata apa? Ustaz Hadi cuba sampaikan terbaik. Orang kata kita hadirkan niat yang baik, insya-Allah Allah pemudahkan urusan kita. Boleh. Terus. Ini ada lagi daripada Puan L. Tadi Puan L pun ada kan. Puan L kata apa? Penjelasan ustaz ni makin banyak yang saya tahu. Saya makin berminat untuk belajar. Yang paling best nampak ni. Puan apa? Puan L kata saya ajar pada anak-anak. Itu yang best tu. Bila mak ayah, mungkin dulu kan tuan-puan nak cari kelas Quran, nak cari kelas agama payah, betul tak? Saya tahulah dulu mak saya pun pernah cerita. Zaman dulu pun tak senang nak cari kelas agama ni. Siapa yang siapa yang belajar agama tu memang dia hebat lah. Orang kata dia memang bagus lah. Orang kata dia alim lah kan. Sebab dulu nak cari kelas agama tu sangat-sangat payah. Betul tak Umi Abi semua? Kan Umi Abi sendiri boleh tahu sendirilah dulu macam mana struggle nak cari kelas agama tu kan. Jadi sekarang Alhamdulillah semuanya hanya online sahaja. Online sahaja kita dah dapat belajar insya-Allah. Serius Mina Ustaz kelas Ustaz sangat-sangat terbaik. Saya dulu zero tapi sekarang hihihi. Alhamdulillah nampak tu. Umi Safiah pun komen nampak tu. Umi Nora pun nampak tu. Dah best kelas tiba-tiba sengaja dah nak belayar. Belayar tak belayar lagi. Ada. Jangan doakan kami belayar. Doakan kami belayar bersama anda. Belayar bersama-sama. Okey. Sedih je tak sedih sebab program Moh Ngaji dah tamat. Kita baru nak seronok nak pandai ngaji. Okey, tak mengapa insya-Allah. Nanti kalau Moh Ngaji tak ada, boleh tengok rakaman semula dekat Rumah Merah. Dekat Rumah Merah rakaman Ustaz Hadi sentiasa ada. Boleh? Okey. Jadi insya-Allah Ustaz Hadi akan ajar kita seminar pada Sabtu ini. Inilah dia orang kata apa? Ustaz Hadi punya latar belakang. Tuan-puan boleh tengok latar belakang Ustaz Hadi. Okey, maaf kalau saya tak sempat nak baca satu-satu. Tuan-puan boleh tengok. Kita nak percepatkan insya-Allah. Jadi tuan-puan yang nak mendaftar untuk 30 pendaftaran terawal akan dapat 2 video lah. Akan dapat 2 video webinar yang Ustaz Hadi pernah kendalikan sebelum ni. Untuk 30 pembeli terawal. Boleh? Jadi tuan-puan bolehlah mendaftar untuk Hamzah Wasal ni. Untuk harga dia saya letak teruslah. Untuk harga dia ada 2 harga, premium dan light. Untuk premium tu tuan-puan akan dapat hadir Sabtu ni. Kiranya siapa nak premium, daftar premium. Siapa nak masuk Zoom, jumpa tersebut. Siapa nak masuk platform Z, boleh nak tengok muka ustaz, nak tengok muka kawan-kawan, boleh ambil package premium ni. Harga dia 85, 32. Saya tak boleh sebut yang tu, saya boleh sebut baca je. 85, 32 harga dia. Bayar sekali sahaja. Boleh. Tapi misal kata Sabtu ni tak boleh nak datang Cik Elmi, ada kenduri ataupun nak pergi balik kampung kan, tak dapat nak masuk platform Z, tak boleh nak jumpa ustaz. Boleh ambil package light. Package light ni tak dapat hadir Sabtu tapi dapat rakaman, dapat modul, dapat grup rumah hijau tu, dapat juga sijil. Harga dia 63,
72. Nampak tak? Harga ni dah termasuk SST. Bayaran ni tuan-puan, bayaran ni sekali bayar je. Bayar sekali dapat join semua ni. Kalau nak ambil premium, ni kan harga premium, dapat semua ni. Misal kata tak nak ambil premium, nak light. Okay, light apa yang tak dapat? Tengok sini. Light tak dapat apa? Light tak dapat access live Zoom meeting bersama Ustaz Hadi. Ini je yang tak dapat kalau ambil light. Kalau premium dapat semua. Nampak ni. So saya recommend ambil premium lah. Kalau tak ada halangan untuk datang Sabtu ni lah. Kalau ada halangan boleh ambil package light. Boleh? Jelas tak? Jelas tak setakat ni untuk seminar yang pertama Ustaz? Saya nak balik kampung terpaksa lah ambil live. Okay, untuk Cik Wan. Okay, boleh. Kalau terpaksa balik kampung, faham balik kampung kita tak boleh nak buka Zoom kan. Cakap pula tak boleh buka Zap lah kan. Tapi tak mengapa, boleh ambil package light, dapat tengok rakaman lah. Dan yang paling penting rakaman ni tuan-puan, rakaman ni seumur hidup tau. Tak ada tempoh had. Jelas tak semua? Saya tengok rancak komen tadi. Okey ke semua? Boleh tak saya nak tanya, jelas ke jelas? Jelas ke jelas? Kalau jelas, tulis di ruangan komen 1. Ini seminar yang terdekat, seminar yang akan berlangsung Sabtu ni. Tuan-puan kena join. Tuan-puan kena join. Dengar Ustaz Adi. Nanti tak boleh join dah. Nanti tak boleh join dah. Sebab join cepat. Nanti tiba-tiba dah tak ada dah Hamzah Wasal. Jadi kena daftar sekarang. Macam mana tu? Jelas? Okey, jelas. Jom join. Belum pula jom join. Siapa yang belum daftar? Nanti boleh tekan link di bio profile TikTok Easy Ngaji. Boleh tak? Tuan-puan tahu tak macam mana nak tekan link di bio profile TikTok Easy Ngaji? Tahu tak? Kalau tak tahu saya ajar kejap kejap. Okey. Kejap. Okey, misal kata macam mana nak daftar, tekan kat sini. Inilah. Sekejap handset yang ni lag pula. Amito sekarang siapa yang ada kelas Amito, Ustaz Hadi ajar lagi. Jangan risau. Untuk Amito, kelasnya ada. Okey. Kelasnya yang untuk yang sekarang ni ada lagi. Okey. Okey, macam mana nak daftar untuk seminar Hamzah Wasal ni? Okey, tuan-puan dah pergi dekat profil TikTok Easy Ngaji kan, nampak ni? Okey, ni TikTok Easy Ngaji kan? Tuan-puan tekan link ni. Nampak tak link ni kan? Tekan. Ni. Yo, salah. Okey, dia akan keluar ni. Bila tekan je link tu, tuan-puan boleh pilih nak mana. Nak join Sabtu ni, tekan yang atas ni. Nak join Hamzah Wasal, tekan yang warna kuning atas ni. Sertai seminar Hamzah Wasal dan Qata'i 31 Mei. Tuan-puan tekan je. Terpadam pula. Biasalah. Udah ada hang je. Kejap je. Okey ni. Tuan-puan tekan ni lah. Tekan yang atas ni. Boleh? Misal kata Encik Hilmi tak tahulah. Tak tahu nak daftar. Tak reti nak tekan link ni. Okey, kalau tak tahu tekan link, tuan-puan boleh ambil nombor ni. Saya kejap Saya bacakan kejap. Kalau tuan-puan tak tahu nak tekan link, tuan-puan boleh ambil nombor ni. Boleh tulis kat kertas. Okey, semua boleh tulis ambil kertas semua. Boleh ambil kertas, Miyabi semua. Saya nak bacakan nombor ni. Okey. Kalau tak reti nak tekan nombor ataupun tak reti kan nak tekan tadi tu, kalau tak reti tekan nombor ataupun tak reti tekan link tadi, tuan-puan boleh terus direct terus message tim kami iaitu namanya Cik Nazifah. Nombornya 010 866 0536. Tak apa, saya dah tulis dah di ruangan komen tu. Tuan-puan boleh ambil siap-siap. Boleh tekan siap-siap untuk bertanya mengenai Hamzah Wasal. Boleh ambil nombor yang saya letakkan di ruangan komen tu. Boleh simpan siap-siap. Namanya apa? Namanya Cik Nazifah. Cik Nazifah. Jadi boleh ambil nombor tu siap-siap. Boleh? Jelas tak setakat ni? Kalau jelas, saya nak minta jasa baik Umi Abi, sahabat-sahabat semua tuliskan 1 di ruangan komen boleh? Tuliskan 1 kalau jelas.
Kalau tak jelas boleh beritahu. Kita ulang balik untuk seminar ni. Boleh ke Ustaz ambil masa kejap? Okey. Okay, sila. Okey, terima kasih kepada Umi Fatimah Yusof. Terima kasih Umi Nani, Umi Cik Hanifah. Sahabat-sahabat lain jelas mengenai seminar Sabtu ni. Sabtu ni, seminar ni sekali je. Pukul berapa? Masya Allah, lupa pula kita sebut pukul berapa seminar ni. Encik Elmi, seminar pukul berapa? Okey, seminar ni akan bermula 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Ni 9 pagi sehingga 12 tengah hari sahaja. Sehari je. Jangan risau, sehari sahaja. Jadi siapa yang nak mendaftar, nak tanya, boleh terus ambil nombor yang saya letakkan di ruangan komen sebentar tadi. Saya letak semula, boleh tekan nombor tu untuk ketahui lebih lanjut mengenai seminar Masteri Hamzah Wasal dan Qata'i. Okey. Encik Elmi nak tanya sekarang, tanya apa? Umi Safia nak tanya apa tu? InsyaAllah mana yang saya tahu, saya bantu. Nak tanya apa? Boleh insyaAllah kalau saya tahu, saya cuba. Kenapa stop mengaji? Oh, kenapa stop mengaji? Okay, kenapa stop mengaji ni insyaAllah kita akan beritahu bulan 6. Bulan 6 ke Ustaz Adi? Tak apalah, kita cerita je lah. Okay, cerita. Okay, boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, untuk mengaji, untuk mengaji kita ini insya-Allah akan berakhir pada kalau ikutkan perancangan kita nak khatam untuk sesi bacaan kali ini pada hari Jumaat ni kan. Jadi apabila berakhirnya majlis khatam kita ni, maknanya berakhirlah kita punya slot muh ngaji setiap pagi tu. Okay, yang ni jelas buat sahabat-sahabat yang baru masuk kan. Ada yang tanya kenapa? So jawapannya kerana adalah insyaAllah untuk di masa hadapan, di masa akan datang ke depan, dalam masa terdekat, macam tu lah lebih kurang. InsyaAllah saya akan saya tak tahu nak guna ayat apa yang paling sesuai. Cik Elmi ada ni tak? Ada term yang sesuai tak? Ya pun. Saya tak tahu nak guna term apa yang sesuai. Nanti orang salah faham pula kan. Betul. Okey lah. Jadi tuan-puan pun tak nak pening-pening, saya pun tak nak pening-pening. Sebenarnya insyaAllah saya akan bergerak nanti sendiri insyaAllah. Dan dengan kata lain, Ustaz nak tunaikan fardu haji ke? Tak. Doakanlah kalau ada rezeki. Okay, kalau ada yang tanya kenapa, jawapannya adalah kerana saya juga bakal meninggalkan ngaji ini insyaAllah. Dan tujuannya adalah untuk saya mengembangkan inilah saya punya pengajian sendiri insyaAllah. Itu je saya boleh sebut buat masa ni lah. Okay. Jadi untuk isi ngaji dia akan terus bergerak seperti biasa. Cuma mungkin panelnya akan berubah lah. Okay. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak tahu kot. Mungkin ada yang beranggapan isi ngaji ni adalah di bawah pengurusan saya. Sebenarnya tak. Okay. Isi ngaji ni adalah tempat saya berkhidmat lah. Tempat saya bekerja kan. Isi ngaji ni. Saya bukan pengasas kepada isi ngaji. Jadi, kalau tanya saya nak pergi mana, maknanya saya insyaAllah akan, di masa akan datang nanti saya akan bergerak dengan pengajian saya sendirilah. Begitu. Jelas tak? Jadi tuan-puan doakanlah izin ngaji insyaAllah berkembang maju kan. Dihadirkan insan-insan yang insyaAllah yang dapat membantu sahabat-sahabat semua kan untuk dekat lagi dengan Al-Quran ini gitu. Terima kasih kepada yang baru hadir. Jelas tak? Ustaz Warahman, ahlan.
Hmm. Jadi begitulah ceritanya tuan-puan. Saya ada je sebenarnya. Cuma bezanya saya tidak berada di platform Easy Ngaji dah lah. Bermula bulan 6 ni. Bermula bulan 6 ni saya dah tidak bersama Easy Ngaji macam tu. Senyap itu. Saya tak sampai hati nak cakap benda ni, tapi itulah. Nak tak nak kan beritahu juga kan. Bagi tuan-puan tak tertanya-tanya. Sedih. Tak apa. Sedih tu memang sedih. Cuma saya anggap inilah. Kan inilah orang kata apa. Ketentuannya kan. Ustaz buat platform sendiri ke nanti? InsyaAllah. Doakan Umi Nolida. Tak ada lagi ke Easy Ngaji. Easy Ngaji masih ada insyaAllah. Easy Ngaji akan bergerak terus kan. Kelas-kelas yang ada di Easy Ngaji ni semuanya akan bergerak seperti biasa. Cuma bezanya saya selaku yang menguruskan live di pada sebelah pagi ni kan, live Moh Haji ni lah pada setiap pagi. Bukan saya dah lah handle. Kalau ada pun nanti insyaAllah mungkin akan diuruskan oleh orang lain lah, dikelolakan oleh ustaz-ustaz lain ataupun guru lain. Macam tu. Mungkin Easy Ngaji boleh perkenalkan betul. Cuma sekarang ni memang fasa mencari lah. Buat masa ni memang saya boleh kata tak ada. Sebab tu kita terpaksa stop. Kalau ada pengganti memang kita akan hadirkan secepat mungkin lah. Begitu. Tinggal Encik Ilmi seorang-seorang yang semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz dan lebih berjaya. Terima kasih Ustaz Wan. InsyaAllah. Doakan Ustaz Wan Rahman. Encik Ilmi je lah ganti. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz. Patah tumbuh, hilang berganti, tapi takkan sama. Itu tak sama tu kita faham, tapi insyaAllah saya yakin untuk ke depan nanti pasti akan ada pengganti yang lebih baik lah. Saya percaya tu. Mungkin ada orang rasa ralat kan dengan apa yang berita yang kita dengar ni. Tetapi saya yakin dan percaya Allah akan hadirkan satu hikmah yang besar lah. Mungkin tuan-puan sama ni rasa ralat, kenapa dah tak ada, kenapa bukan saya handle. Mana tahu ke depan nanti ada yang lebih baik. Dia lebih baik. Tara hari ni tuan-puan kata senang faham lah, itulah best lah, santai lah. Mana tahu yang ke depan nanti kan lagi santai. Kan? Lagi santai, lagi menarik, lagi apa lagi terikat kat hati masing-masing. Macam tu. Minta maaf tuan-puan, saya tak boleh nak letak sebelah-sebelah. Dia sebenarnya waktu sebelum saya on live tu, saya dah kena setting dah, patutlah. Dia awal-awal nak start live tu kan, dia kena setting dah untuk letak apa yang side by side tu. Kita dah selesa dengan Ustaz kan dari 21 PKP, lah hilang juga. Saya tak hilang tuan-puan. Saya tak hilang, saya ada insyaAllah. Cuma saya tak berada di platform Easy Ngaji, itu je. Saya ada je. Kalau tuan-puan pandai cari nanti ada dah jumpa tu. Okay. Kalau tuan-puan pandai cari saya kat mana lepas ni, kalau kita jumpalah. Kalau tak jumpa tu, mungkin belum rezeki lah tu. Okay. Saya masih tak jumpa belajar bedah tajwid. Tak apa, Puan Cik Nipah insyaAllah. Kena buat farewell tu. Tak apa, tak perlu pun.
Cari ustaz kat Tambun. Encik Elmi macam nak cakap sesuatu je. Silakan Encik Elmi. Saya cakap apa yang telah maknanya semua dah jelas tadi yang apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Jadi kita doakan semoga dimudahkan urusan di pihak Ustaz dan juga di pihak izin ngaji. Dan sebelum tu ada bunyi lain ke? Yang bunyi lain tak? Ada? Tak ada? Okay. Okay, so saya ada gangguan tak? Okay je insyaAllah. Okay. Jadi saya minta sahabat-sahabat semua, tuan-tuan perempuan yang ada kat sini, sama-sama lah kita terus support izin ngaji. Kita support izin ngaji, doakan ramai kan pelajar-pelajar ataupun siapa-siapa lah masyarakat di luar sana tu dekat dengan Quran kan, asbab izin ngaji ni. Dia tak ada apa-apa pun insyaAllah. Kita percaya pada takdir Allah kan. Itu yang kita harapkan juga, minta doa semua walaupun tadi dah tak ada, kalau boleh terus support izin ngaji. Dan orang kata apa, kita cuba berikan kita cuba berilah peluang. Mungkin selepas ni mungkin ada pengganti ustaz kan. Jika ada pengganti ustaz, kita cuba beri peluang kepada ustaz tersebut atau ustazah kan, betul tak? Mana kalau ada yang mengganti nanti, kita support dan kita doakan semoga ustaz tersebut atau ustazah tersebut yang mengganti nanti akan cuba the best. Mana kita beri yang terbaik lah. Mana kita cuba yang terbaik dan kita sama-sama support izin ngaji, dan kita doakan juga Ustaz Adi semoga dipudahkan segala urusan. Jadi itulah, harapnya semua jelas dengan perkara ni. Sebab tu saya kata, kalau boleh berbaki seminar yang Ustaz ada ni, jom masuk-masuk. Sebenarnya ada 3 lagi Ustaz akan ada 3 perkara dah selesai. Yang pertama tadi Sabtu ni Hamzah Wasal. Yang kedua kita akan ada IMS, iaitu kelas Improve My Surah An-Naba. Itu kelas yang lama sikit, ada 8 pertemuan. Itu boleh duduk dengan ustaz lama sikit, 8 pertemuan. Itu kelas. So IMS pun siapa yang berminat untuk sertai kelas yang 8 kali sesi tu, nanti tuan-puan boleh jugalah WhatsApp ataupun terus bertanya dengan nombor yang saya beri tadi lah. Okay, boleh terus siap-siap bertanya dengan nombor yang saya bagi tadi. Boleh tanya siap-siap, kelas apa yang Ustaz Adi ada, saya nak join lah. Sementara ni kan saya nak join semualah. Mana tahu kan, mana nak join, boleh join. InsyaAllah, orang kata harganya pun berpatutan insyaAllah. Jadi orang kata apa, selagi ada yang kelas Ustaz handle ni, kalau bagi mereka yang nak merasai, boleh sama-sama sertai. Boleh tak semua? Ataupun siapa yang reti tekan link di bio profile TikTok izin ngaji, bolehlah tekan link bio di profile TikTok izin ngaji. Tekan je link bio tu, semua senarai info kita dah beri dalam link tu lah. Boleh semua? Jelas tak? Okay, ada yang bertanya tentang kelas. Untuk kelas insyaAllah saya masih lagi uruskan kelas-kelas yang sedia ada ni sehingga tamat lah. Contohnya kelas Hamito kan, Masteri Makhraj dan Sifat Huruf. Kita akan teruskan seperti biasa. Dan saya akan handle kelas tu lah sehingga tamat pengajian kita. Okay, jadi jangan risau. Dan tentang perkara ni juga tuan-puan, sebenarnya saya memang tak ada, yelah, kalau ikut saya memang tak nak senyap je kan, tapi saya rasa macam tak seronok kan, tak seronok kalau saya senyap, tuan-puan pun tertanya-tanya kan. Jadi saya rasa inilah masanya untuk saya cerita je terus terang. Cuma saya harap tuan-puan terus support, terus mendoakan. Okay, macam tu. Saya tak nak kalau Ustaz tak ada. Jangan macam tu, boleh. Semoga semuanya terbaik untuk izin ngaji dan yang bakal bijah. Betul. Amin. InsyaAllah tak ada apa-apa. Tuan-puan jangan anggap sebab ada isu ke apa ya. Tak ada, kami tak ada apa-apa isu pun. Keputusan ini adalah berdasarkan, hanya untuk kita berhijrah lah. Macam tu je. Okay. Janganlah fikir-fikir yang ada isu ke, kenapa tiba-tiba tak. Okay. Betul. Apapun jangan lupa support izin ngaji. Mana yang kelas seminar yang Ustaz Adi ada ni, boleh jom sertai. Macam terdekat Sabtu ni, lepas tu minggu depan
Lepas tu minggu depan Rabu kita dah start kelas Improve My Surah. Improve My Surah ni kelas dia lama sikit. Sebab kita bedah surah. Berapa sesi Cik Ilmi? 4 sesi 8. 5. Oh 8. 8 sesi. Boleh join yang tu. Boleh join IMS ataupun Improve My Surah An-Naba. Maknanya kita akan bedah surah An-Naba tu. Jadi itu antara siapa yang macam siapa yang nak merasai sendiri macam mana bedah tapi dalam Zoom macam ni dalam TikTok live kan kita selalu bedah surah-surah tu ni ustaz akan ajar kita secara Zoom. Kita boleh bertanya terus, boleh buka kamera, boleh buka mic. Lagi seronok. Jadi siapa nak daftar surah An-Naba boleh tekan link di bio profile TikTok Izin Ngaji ataupun tekan je nombor yang saya berikan tadi dekat ruangan komen. Boleh? IMS akan mula Rabu depan insya-Allah. Kejap saya tengok jadual. Improve My Surah 4 Jun kot tak salah. Betul, 4 Jun Rabu hadapan. Rabu depan. Hari ni 28, Rabu depan. Betul. Puan Noliza, IMS akan mula Rabu depan. Malam. Jom tuan-puan. Boleh siapa yang nak daftar boleh ikut. IMS ni singkatan kepada Improve My Surah. Kita ada buat bedah. Bedah lah. Bedah surah An-Naba. Betul. Boleh join kelas tu. Kelas tu 8 sesi. Macam yang Sabtu ni kita fokus Hamzah Wasal. Okay. Ni kira IMS terakhir lah ni. Yang saya handle. IMS. InsyaAllah siapa nak join IMS. Ni dia. Kita akan 8 sesi. 2 bulan lah. Kiranya akan belajar dengan Ustaz sampai bulan Jun. Ni. IMS dengan KBS lain ni. IMS 8 sesi. KBS Klinik Bedah Surah 4 sesi tapi kita fokus surah-surah surah pendek. Dia ada 2 surah. KBS kita belajar 4 sesi je. Tapi IMS ni belajar 8 sesi tapi kita fokus satu surah je. Iaitu surah An-Naba. Jelas tak Puan Nurliza? Boleh join kelas tapi kelas IMS ni malam. 9 malam sehingga 11 malam. 2 jam lah. Inilah Ustaz Hadi akan ajar kita. Jadi kita akan belajar. Ni kelas dia akan mula 4 Jun. Maaf, habis Julai. 4 Jun mula, habis 25 Julai. Bukan, silap. Saya boleh silap dah. Habis 23 Julai. IMS ni akan habis 23 Julai. 8 pertemuan dah. Nanti siapa nak daftar boleh tekan link di bio ataupun siapa apa beza KBS? Okey, KBS Klinik Bedah Surah kita berlangsung setiap hari Khamis petang. Untuk KBS ni kita fokus hanya surah-surah pendek je. Macam sekarang KBS kita tengah belajar surah Al-Alaq dan juga surah Al-Bayyinah. Dia surah pendek je. Mungkin 1 sehingga 7 ayat, 1 sampai 10 ayat. Paling banyak pun mungkin sampai 15 ayat. Macam tu. Kita pilih lah, kita belajar 4 sesi tu kita akan belajar 2 surah ataupun 3 surah. Tapi kalau surah An-Naba, kalau IMS ni, Improve My Surah ni, dia sama konsep bedah surah tetapi kita pilih surah yang tertentu. Kita ambil terus surah yang tertentu. Macam ni An-Naba, kita ambil surah An-Naba. Macam tu. Boleh jelas tak? Cik Wen. Tetapi kelas ni perbezaan dia malam. Improve My Surah ni dia malam. Dia malam 9 sehingga 11 malam. Okey. Guru sama Ustaz Hadi. Tapi kelas ni habis Julai. Macam KBS, tak silap saya Jun habis kan? Nak habis dah Jun. Tapi IMS ni baru nak mula Jun. Bolehlah mendaftar. Inilah Improve Surah ni apa? Latih bacaan anda jadi lebih baik dan lancar. Jadi untuk refresh lah. Kuatkan ingatan kita semula untuk ilmu tajwid. Inilah antara Improve Surah. Jadi inilah tuan-puan akan dapat. Akan dapat Zoom, akan dapat rakaman, dapat nota, dapat isi sijil, dapat masuk grup Wasabi inilah. Boleh? Jelas tak semua? Harga dia, saya tunjuk teruslah harga. Bayaran penuh 240, ansuran 2 kali 120. Misal kata nak bayar separuh dulu boleh, nak bayar full terus pun boleh. Harga ni sekali bayar, harga ni 2 kali bayar lah sebab ansuran 2 kali kan. Macam tu.
Senang kata, siapa nak bayar penuh, bayar sekali je. 240 dah dapat sertai terus. Kalau misal kata tak dapat nak bayar 240, boleh bayar ansuran. Bulan ni 120, bulan depan 120. Tak ada masalah. Ataupun nak bagi nama hari ni, minggu depan baru start bayar pun boleh. Nak daftar tapi nak bayar minggu depan boleh Encik Elmi? Boleh. Asalkan tuan-puan kena hubungi tim kami. Boleh hubungi tim kami. Kejaplah saya bagi nombor telefon untuk person in charge kita lah, untuk tim kita yang handle untuk IMS ni. Kejap ya, kita bagi nombor. Tuan-puan boleh contact nombor ni. 013 588 3050. Okey, boleh tekan terus nombor ni. Okey, tuan-puan boleh hubungilah nombor ni. Boleh hubungi nombor yang kita sediakan tu untuk pertanyaan. Ataupun nak daftar dulu, nak bayar minggu depan pun boleh. Tak ada masalah. Tetapi yang penting kena hubungi tim kami dulu. Boleh hubungi tim kami yang saya letak di ruangan komen tu. Boleh tak semua? Jelas tak setakat ni? Kalau jelas, boleh komen 1. Boleh jelas? Okay, siapa nak daftar IMS boleh tekan nombor yang saya letakkan tadi dekat bawah tu. 013-588-3050. Boleh? Alhamdulillah. Kalau jelas, Alhamdulillah. Tuan-puan, semoga tuan-puan dipermudahkan urusan untuk sertai kelas-kelas Ustaz Adi yang ada ni. Iaitu macam kami Jumaat, Sabtu ni Hamzah Wasal. 4 Jun kita akan mula kelas IMS. 8 sesi. Okey. Dan insyaAllah bulan 6 nanti juga kita akan ada satu lagi seminar. Saya beritahu terus terang. Sabtu nanti, untuk bulan Jun nanti kita akan ada satu lagi seminar iaitu huruf muqata'ah. Dah boleh lah prepare, dah boleh standby daripada sekarang. Boleh tak semua? Jelas? Satu-satu, Alhamdulillah. Okay, terima kasih bagi yang dah respon. Jadi saya nak tanya Ustaz Adi, ada sebarang ada Ustaz Adi ke? Saya terserahkan semula lah kepada Ustaz Adi. Okey, baik. Terima kasih Encik Elmi di atas makluman-makluman berkenaan dengan kita punya program-program lah, ataupun seminar terdekat dan juga seminar yang bakal berlangsung pada bulan hadapan. Jadi insyaAllah antara tugasan-tugasan akhir saya di Izin Ngaji ni adalah menguruskan seminar. Jadi akan ada 2 seminar lagi lah yang bakal saya uruskan ataupun yang bakal saya kelolakan, iaitu seminar yang di hujung minggu ni insyaAllah pada tarikh 31 Mei 2025 dan juga pada bulan hadapan kita ada seminar huruf muqata'ah. Jadi 2 seminar ni lah 2 seminar yang terakhir yang saya akan uruskan untuk di Izin Ngaji ni insyaAllah. Jadi lepas tu sekiranya ada apa-apa sebarang seminar, webinar ke apa, mungkin akan diuruskan oleh guru yang lain lah insyaAllah. Okay, itu je kot. Jadi seperti yang kita rancang tadi, untuk khatam insyaAllah kita akan buat pada hari Jumaat ini. Dan hari Jumaat ini merupakan pertemuan kita yang terakhir lah untuk slot pagi ni. Boleh temuan pertemuan yang terakhir insyaAllah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika ada salah silap di pihak kami. Terima kasih Encik Elmi, dan terima kasih semua yang setia, ada dalam 40 orang ni. Kita jumpa lagi esok insyaAllah, esok hari Khamis. Esok hari Khamis kita buat macam biasalah kan, kita macam biasa. Hari Jumaat kita sama-sama buat majlis khatam insyaAllah. Okay semua? Clear ya? Setia hingga hujung nyawa. Terbaik. Terus support Izin Ngaji tuan-puan. Okay. Tuan-puan support Izin Ngaji sehingga akhir hayat insyaAllah. Orang kata apa? Tukar selera lah pula kan tuan-puan. Tuan-puan mungkin dah lama dengan saya kan. Tuan-puan rasa pula pengalaman dengan asatizah lain insyaAllah. Cuma saya tak hilang lah, saya ada je. Okay. Cuma saya bukan berada di platform Izin Ngaji, itu sahaja. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu
pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mohon maaf salah silap kami Ustaz. Ya, tak ada apa salah silap pun. Okey je. Saya seronok bersama kalian semua. Okey, sepanjang saya di ngaji ni, alhamdulillah. Banyak benda yang saya belajar daripada anda semua. Okey. Patah tumbuh hilang berganti. Yang tumbuh pastinya tak sama dengan yang patah. Wow. Faham? InsyaAllah yang tumbuh tu pasti yang terbaik lah. Okey. Okay, kita jumpa pukul 11. Ada kelas. Saya dah ikut Ustaz lama tipu kalau tak rasa sedih. Itulah saya faham dah tu. Cumanya gitulah. Kan? Qadarullah. Saya pun tak jangka. Bukanlah saya pun. Yelah sebelum ni kan selalu saya kata saya akan bersama anda. Cuba harapan saya untuk habiskan bedah tajwid itulah. Tak tercapai lah. Kan? Saya mohon ampun dan maaf tuan-puan. Untuk kita punya bedah tajwid tu sekarang ni sangkut kat muka surat apa? 161 kan? 161. Maknanya insyaAllah lah mungkin misi ataupun perjuangan ini akan disambung oleh guru lain lah. Jika ada insyaAllah. Ustaz bagilah clue. Clue apa tu? Saya ada je. Saya ada bahasa mudah dia, saya ada je di TikTok ni. Okay, saya ada je TikTok. Nanti tuan-puan rajin-rajin carilah. Okay. Tuan-puan rajin-rajin carilah TikTok saya. Saya boleh sebut tu je lah. Saya nak sebut lebih-lebih macam tak molek pula kan. Okay. Itu je. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.